Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Layang-layang terbang menjulang, melayang tinggi di angkasa biru. Bukan di sini dengan tangan kosong, tapi bicara buku yang ingin saya seru. Saya Nurda Marsyidina binti Anwar, berumur 11 tahun, mewakili Sekolah Kebangsaan Kuala Kura Baru, ABA 3039, ingin mengajak semua menyelami sebuah kisah yang penuh pengajaran yang menyentuh hati. Buku yang saya pilih untuk dibicarakan hari ini berjudul Busur Emas Untuk Tiara, hasil karya Firas Frizana yang membuka mata dan menyentuh jiwa. Sejujurnya, sebelum saya menyelah layar pertama buku ini, tajuknya sahaja sudah cukup membuat saya tertarik. Busur Emas Untuk Tiara, satu tajuk yang indah, misteri dan penuh simbolik. Ia membuat saya bertanya-tanya, siapakah Tiara? Mengapa busurnya emas? Apakah arti di sebalik semuanya? Sebelum saya menyelami isi kandungan buku ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit maklumat mengenai buku ini. Busur Emas Untuk Tiara ditulis oleh penulis prolifik iaitu Firas Frizana, seorang penulis yang terkenal dalam dunia penulisan kanak-kanak. Beliau telah menghasilkan lebih 20 buah buku. Antaranya Terbangkan Saya, Cik Paling Bersih dan Asfahirian Mi Goreng. Buku ini diterbitkan oleh Pekan Ilmu Publication Sdn Bhd dan mengandungi 121 halaman bercetak. Ia diterbitkan pada tahun 2023 dan dijual dengan harga yang sangat mampu milik, RM16 di Malaysia dan RM17.60 di Sabah dan Sarawak. Watak utama dalam buku Busur Emas Untuk Tiara ini ialah seorang anak gadis berusia 11 tahun yang bernama Tiara. Tiara bukan calang-calang murid. Dia merupakan ayam tambatan sekolah dalam sukan memanah dan seringkali menjadi jahan dalam setiap pertandingan yang disertainya. Cerita ini bermula apabila sempena hari lahir Tiara. Ayahnya telah menghadiahkannya sebuah anak panah istimewa sebagai tanda sokongan dan kepercayaan ayah terhadap dirinya. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kehidupan Tiara yang dahulunya ceria dan penuh kejayaan mula berubah dalam sekelip mata. Satu kemalangan tragis telah meragut dua insan yang paling disayangi Tiara, ayah dan ibu Tiara. Lebih menyayat hati, Tiara sendiri kehilangan kedua-dua belah kakinya akibat kemalangan tersebut. Bayangkan, seorang anak gadis yang aktif, lincah memanah, tiba-tiba diuji dengan kehilangan yang begitu besar. Di sinilah bermulanya detik paling mencabar dalam hidup Tiara. Tiara perlu menghadapi kesedihan, menerima takdir, dan bangkit semula mencari semangat yang hilang. Namun begitu, ujian buat Tiara belum berakhir. Tiara perlu menjalani hidup dengan berkerusi roda. Tiara juga ditempatkan di sebuah rumah anak-anak yatim. Namun, takdir tidak pernah kejam selamanya. Sinar harapan kembali menyapa. Seorang guru baharu iaitu Cikgu Nirmala hadir ke sekolah. Dia melihat potensi dalam diri Tiara. Di sinilah bermulanya kebangkitan semula Tiara dalam dunia memanah. Akhirnya, Tiara berjaya dinobatkan sebagai penerima anugerah Busur Emas, sekaligus mempertahankan kejuaraannya walaupun dalam keadaan cacat fizikal. Daripada kisah Busur Emas Untuk Tiara ini, saya belajar bahawa kehidupan ini tidak selalunya indah dan kejayaan tidak datang tanpa air mata, pengorbanan dan kesungguhan. Tiara juga mengajar saya bahawa walaupun jasad kita diuji, semangat tidak boleh patah. Selain itu, saya juga belajar bahawa sokongan orang sekeliling walaupun sedikit mampu menyalakan harapan. Dan yang pasti, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Buku ini bukan sekadar cerita. Ia adalah inspirasi kehidupan. Tiara bukan hanya juara memanah.
Dia adalah juara kehidupan. Sekian, terima kasih.